Yang ini kelapa pandan, tak sempat lagi nak tanam. Nantilah balik yang akan datang. So 2 hari ini alhamdulillah dapat bersihkan beberapa kawasan. Tu yang bahagian belakang tengah lagi tu belum lagi, lambat sikit lah. So yang ini nampaknya okey, tumbuh subur walaupun hujan tak menentu. Anak-anak kantan pun nampaknya dah ada, dah keluar anak kantan, cuma ambil masa sikit lagi lah. Yang tu selama 2 hari ini, semalam dengan hari ini dapat bersihkan lah kawasan persekitaran. Dan nampaklah kantannya tu dah mula tumbuh. Nampak pokok sekitaran ni ada tanaman. Yang belakang tu ambil masa sikit lah, mungkin lain waktu akan datang nanti. So kita jumpa lagi 2 minggu lagi, kita tengok macam mana. Yang ini pun mana ni lambat sikit naiknya. Ni pun dah okey lah. Ini dalam masa 2 bulan nampak dah tumbuh. Anak ni pun dah ada tumbuh tu. Anak ada tumbuh, jadi okey lah. Pertumbuhannya, walaupun pertumbuhannya tak berapa sekata, itu pun sebenarnya sebelah kuku pisang tu baru ditanam semalam, dia mati. Yang lain okey lah nampaknya. Dapat bersihkan semalam 2 hari sebab penduduk dah tinggi sangat lah, kita kena bersihkan. Alright, kita jumpa lagi 2 minggu. Alright.